Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada Datuk Timbalan Speaker dan ahli-ahli Dewan yang saya muliakan. Saya bangun pada hari ini sebagai ahli Dewangan Undangan Negeri Labu, mewakili suara penduduk saya, suara Labu dan juga suara masyarakat di Negeri Sembilan yang turut berkongsi masalah yang sama. Saya berdiri bukan sekadar membawa keluhan, tetapi membawa amanah, membawa tanggungjawab dan membawa kebenaran yang rakyat mahu kita suarakan di dalam Dewan yang mulia ini. Datuk Yang di-Pertua, Timbalan Speaker, alhamdulillah baru-baru ini Yang Amat Berhormat telah mengumumkan bantuan khas kewangan BKK sebanyak 3 bulan, iaitu bayaran pertama pada bulan Januari, pada bayaran kedua pada bulan Mac, iaitu sebelum Hari Raya Aidilfitri, dan bayaran ketiga pada bulan Jun 2026 dengan syarat berdasarkan prestasi kerja. Kami di pihak pembangkang alhamdulillah bersyukur dengan bantuan khas kewangan yang diberi dapat memberi dan menghargai jasa-jasa kepada penjawat awam. Di sini hanya timbul satu permasalahan yang ingin saya bangkitkan. Apakah sebenarnya kriteria penilaian prestasi kerja yang menentukan kelayakan bayaran BKK ketika pada bulan Jun? Kita bukan bercakap soal bonus korporat, kita bercakap tentang penjawat awam negeri, tulang belakang pentadbiran. Maka adalah tidak masuk akal untuk kerajaan mengumumkan syarat berdasarkan prestasi, tetapi sehingga kini tidak memperincikan apa nilai yang dinilai, bagaimana dinilai dan oleh siapa penilaian itu dibuat. Datuk Yang di-Pertua Timbalan Speaker, apabila kerajaan menetapkan syarat prestasi tanpa garis panduan yang jelas, ia membuka ruang persepsi bahawa keputusan boleh menjadi kabur, subjektif dan berpotensi dipengaruhi oleh faktor bukan kerja. Justifikasi berdasarkan prestasi tidak boleh dibiarkan kabur. Kalau benar ingin menilai secara adil, maka kerajaan perlu tampil mengemukakan perkara-perkara berikut dengan jelas. Yang pertama, apakah indikator prestasi utama KPI sebenar? Adakah melibatkan keberhasilan jabatan, kecekapan penyampaian, disiplin atau sekadar laporan dalaman tanpa ukuran objektif? Siapakah yang menilai? Adakah ketua jabatan, panel khusus atau ada mekanisme pemantauan bebas untuk memastikan integriti penilaian? Yang ketiga, apakah standard untuk menentukan seorang layak atau tidak? Adakah 80% pencapaian? Adakah markah tertentu atau keputusan dibuat secara budi bicara tanpa garis panduan panduan bertulis? Apakah pilihan ini membezakan jabatan yang terbeban tugasan dengan jabatan yang ringan kerja? Atau semua diletakkan di bawah satu garis ukur yang sama? Apakah ruang rayuan bagi penjawat awam yang merasakan mereka dinilai secara tidak adil? Tuan Datuk Yang Tuan Speaker, kita ingin memastikan bahawa bayaran BKK ini tidak menjadi umpan bergantung kepada budi bicara politik atau bonus bersyarat yang masih kabur. Sebaliknya, sebuah ganjaran yang jelas, adil berasaskan merit sebenar, bukan persepsi atau kesukaan pihak-pihak tertentu. Kalau benar kerajaan menghargai penjawat awam seperti apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, bahawa bantuan ataupun jasa penjawat awam di Negeri Sembilan ini amat besar, sepatutnya saya merasakan bahawa harus terus memberi 3 bulan tanpa mengira berdasarkan merit ataupun berdasarkan prestasi kerja pada bulan Jun nanti. Datuk Yang di-Pertua, bayaran BKK ketika pada bulan Jun 2026 ini bukan isu wang semata-mata, ia melibatkan ketulusan, kebertanggungjawapan dan integriti pentadbiran. Maka saya mohon kerajaan menjelaskan secara perinci apakah asas, indikator dan kaedah penilaian yang digunakan untuk menentukan bayaran BKK bulan Jun itu, supaya penjawat awam tahu mereka dinilai atas kerja dan bukan atas faktor lain. Datuk Yang di-Pertua Speaker, saya menyokong sekiranya pihak kerajaan dapat terus memberi 3 bulan. Tak ada mezanya pada bulan Jun nanti ada segelintir dapat, segelintir tak dapat. Jadi itu tidaklah seperti apa yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, bahawa pembayaran ini adalah berdasarkan kepada usaha yang telah dilakukan oleh penjawat awam. Jadi kami di peringkat pembangkang bersetujulah sekiranya Menteri Besar dapat
mempertimbangkan bayaran pada bulan Jun ini adalah atas merit. Tidak perlulah berdasarkan atas faktor prestasi kerja. Datuk Yang di-Pertua Timbalan Speaker, saya terus ke kawasan saya, kawasan Labu. Datuk Yang di-Pertua Speaker, saya ingin membawa Dewan Yang Mulia ini berkenaan satu isu keselamatan, iaitu Jalan Enstek sehingga ke daripada Taman Gadung Jaya ke Bandar Enstek. Satu laluan yang gelap, dan baru-baru ini dalam tempoh 3 ke 4 bulan banyak kemalangan jiwa yang dah berlaku. Jadi saya mohon, bila saya pergi ke kawasan baru-baru ni, baru 2 hari lepas di Simpang LBJ, kemalangan motosikal, 1 budak meninggal dilanggar oleh trailer disebabkan faktor-faktor infrastruktur jalan raya yang bagi saya tidak begitu selamat. Memandangkan laluan di kawasan Gadung dan juga Enstek ni menuju ke airport, banyak kenderaan-kenderaan kargo yang lalu dan ia berdekatan dengan kampung. Jadi bila saya berjumpa dengan penduduk kawasan, YB, jalan terlalu gelap. Gelap sampai orang kata nak lalu pun kena baca doa panjang. Bukan sekali 2 kemalangan berlaku, tapi sudah berulang kali, termasuk kemalangan meragut nyawa. Ini bukan isu kecil, Datuk Speaker. Ini isu nyawa manusia. Saya nak tanya dalam Dewan ini, sampai bila jalan ni nak dibiarkan gelap? Sampai bila kita nak tunggu laporan kematian berikutnya? Sampai bila JKR nak kata dalam perancangan, dalam tindakan, tetapi tiada perubahan di lapangan? Saya mendesak JKR. Pertama, pasang lampu jalan sepanjang Taman Gadung Jaya, Bandar Enstek. Jangan separuh-separuh. Jangan tunggu bajet tambahan bertahun-tahun. Kedua, pastikan langkah-langkah keselamatan lain diberi perhatian. Garis jalan yang jelas. Pemanturan cahaya, pembetulan bahu jalan yang sempit dan yang tidak rata. Naik taraf lampu isyarat di simpang-simpang kritikal untuk kurangkan kesesakan dan punca pelanggaran. Sistem amaran kelajuan di kawasan yang berisiko tinggi. Saya ucapkan terima kasih pada JKR. Baru-baru ini dan sidang DUN yang lepas, saya ada bangkitkan isu traffic light di Taman Gadung selepas 10 tahun. Alhamdulillah kini telah berfungsi. Tapi saya mohon, Labu juga adalah sempadan antara Sepang dan juga Negeri Sembilan. Tapi kalau saya lihat pembangunan hanya di kawasan Nilai, di Enstek dinafikan, walaupun kita berdekatan dengan airport hanya jarak 10 minit. Jadi janganlah kalau ada peruntukan maris tu hanya dibawa dalam kawasan Nilai sahaja. Kalau boleh bawa dalam kawasan Labu. Ini adalah isu keselamatan. Jalan Gadung, saya yakin kepada ahli-ahli yang berhormat, termasuk esko-esko yang pernah melalui, Jalan Gadung ke Enstek ni cukup bahaya. Jadi saya mohon kepada JKR khasnya memberi perhatian serius kepada hal ni. Satu perkara lagi juga berkenaan JKR juga. Saya tak faham. Banyak tadi Yang Amat Berhormat Menteri Besar dah jawab, tapi tadi saya tak nak buat soalan tambahan, saya nak cakap dalam saya punya ruang ni. Jalan-jalan reserve JKR. Banyak jalan-jalan reserve JKR sekarang tidak dibenarkan disewa. Sebagai contoh, di kawasan Labu Jaya, dia ada 2 jalan. Pertama adalah satu jalan baru. Jalan kedua, jalan JKR yang lama tidak digunakan. Di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan telah terputus. Dan ramai penduduk LBJ menggunakan kawasan itu sejak dulu lagi, dah sejak hampir 20-30 tahun berniaga. Dan mereka mempunyai lesen perniagaan daripada PBT. Tetapi kini, bila mereka memohon untuk mendapatkan lesen perniagaan, tidak diluluskan. Disebabkan tidak ada kelulusan daripada pihak JKR. Jadi saya rasa perkara ini memang tak patut. Bagi saya, Datuk Yang Speaker, saya ingin tegaskan di sini. JKR dan juga agensi bukan sekadar pemegang amanah. Mereka bukan sekadar pemegang tanah, mereka adalah pemegang amanah. Dan amanah itu termasuk menggunakan budi bicara, membantu rakyat dan bukan menyusahkan rakyat. Saya minta JKR dan agensi yang lain kena pasti tanah resort yang selamat digunakan dan buka untuk kegunaan komuniti. Wujudkan garis panduan yang fleksibel, bukan satu garis panduan yang membunuh peluang. Bekerjasama dengan majlis daerah untuk memberi lesen sementara atau permit komuniti.
Jadi saya mohon, jika ada pegawai JKR yang hadir pada hari, pertimbangkan balik. Janganlah tolak bulat-bulat. Kan sekarang ni rakyat susah. Saya rasa ini bukan berlaku di kawasan Labu saja. Baru-baru ni ada sahabat daripada Kuala Pilah pun hubungi, mereka pun mendapat perkara yang sama. Mereka dah berniaga lama. Kalau tepi jalan selekoh kita faham. Tapi kalau mereka berniaga di kawasan-kawasan yang agak selamat, benarkanlah. Itu pun juga satu pendapatan kepada kerajaan negeri. Mungkin tahun depan boleh tambah jadi 4 bulan bonus. InsyaAllah. Datuk Yang Speaker, satu lagi perkara yang saya rasa telah dibangkitkan pada sidang DUN yang lepas dan telah dijawab juga oleh Esko. Saya ingin masuk kepada isu MyKios Madani. Saya rasa sudah hampir setahun lebih kita harus membincangkannya dengan serius. Negeri Sembilan mempunyai banyak kios, tapi persoalan rakyat ialah kenapa begitu banyak MyKios yang tidak digunakan. Ada yang kios ditinggalkan kosong sehingga setahun rosak, berlumut dan akhirnya kerajaan perlu berbelanja lagi untuk dibaiki. Apa perancangan kerajaan negeri? Adakah ini satu pembaziran? Apakah MyKios Madani ini satu kejayaan yang melibatkan satu MyKios itu bukan murah. Satu MyKios itu melibatkan RM25,000. Tak tahulah siapa yang luluskan dulu. Atau kalau tak ada jalan, perlu fikirkan mekanisme lain. Mungkin digunakan digunakan untuk perkara-perkara perniagaan lain. Kita tak boleh biarkan begitu. Di Labu, ada 5 MyKios diletakkan di Kampung Jerangkang. Saya mintalah pada Esko, lalu kawasan Labu, Kampung Jerangkang dah boleh nilai, toleh sebelah kanan. Ada 5 dah setahun lebih. Siapa nak menegur kat situ? Kalau boleh, pindahkan ke lokasi yang lebih hidup, lebih aktif, lebih memberi peluang kepada rakyat. InsyaAllah rakyat nak berniaga. Dan yang kedua, ubah sikit. Kalau boleh benarkan mereka boleh masak dalam tu. Kalau mereka tak boleh masak, akhirnya saya rasa lagi 2 tahun akan ada tender dibuka untuk bersih buruk pada kios-kios ni. Nilai bukan sikit, Datuk Yang Dipertua. Hampir RM25,000 satu kios. Kalau 100 kios, dah 2.5 juta. Takkan duit rakyat kita nak biarkan begitu saja. Jadi saya minta kepada semua adun-adun yang ada pada hari ini, lihat dalam kawasan masing-masing. Dan sama-sama kita cari jalan, kita bantu rakyat. Sudahlah orang nak berniaga di tepi jalan tak dibenarkan. Kios yang diletak pun tak boleh nak berniaga. Diletak di kawasan-kawasan yang tidak berpotensi. Jadi saya harap perkara ini dapat kita ambil berat dan dapat kita selesaikan. Semoga dalam sidang DUN akan datang sekurang-kurangnya ada jawapan yang bernas daripada Esko. InsyaAllah. Datuk Yang Speaker, satu perkara lagi. Baru-baru ni, saya didatangi oleh rakyat di kawasan saya meminta tanda tangan untuk borang pengesahan kepada Jabatan Kebajikan. Selepas daripada tu, beliau datang berjumpa dengan saya balik, mengatakan, YB, kenapa tanda tangan YB tak diterima? Mereka suruh dapatkan tanda tangan penyelaras. Tanda tangan adun kawasan tidak diterima. Saya terus pergi ke Jabatan Kebajikan Seremban 2, wujud dengan pegawai yang terbabit, saya tanya 2 soalan. Yang pertama, betul atau tidak? Kalau betul, siapa? Dan beliau menjawab, minta maaf YB, saya menjalankan arahan. Arahan datang daripada Esko. Saya nak bertanya dalam Esko yang terbabit. Jelas sikit. Boleh? Boleh. Adun Labu, masalah tanda tangan ni, saya 2008 hingga 2018. Kami masa itu ada 10 DUN. Kita pun kerjaan yang orang tak boleh tanda tangani perangkat negeri. Ini memang benar dan sah. Terima kasih. Yang berhormat Seremban Jaya, kalau yang berhormat ingat lagi yang berhormat punya janji-janji pilihan raya 2014 kalau menang, yang berhormat tak akan ulang balik apa-apa yang dibuat oleh kerajaan terdahulu. Jadi saya rasa yang berhormat jawab dulu, yang berhormat masa jadi pembangkang, kena benda yang sama berapa lama kita nak ulang?
Ini bukan peruntukan. Ini yang berhormat dah bersama. Dah kosong-kosong dah. Kami ni baru berapa lama nak ulang. Rakyat yang datang kawasan saya tu orang susah B40. Datang dekat 20 km, datang tanda tangan, pergi Seremban 2. Bila serah balik cakap tak boleh. Jadi saya mohonlah, saya setujulah yang berhormat. Kalau betul itu masih diamalkan oleh kerajaan. Boleh saya mencelah. Dia bukan tak boleh, boleh. YB Lebu. Dia minta pengesahan penjelasan sedun saja. Bukan tak boleh, boleh. Betulkan balik statement tu. Okey. Yang berhormat Jaran Padang. Sebab tu saya cakap dengar baik-baik. Yang saya cakap tanda tangan YB Labu tak boleh. Yang boleh Ya, penjelasan. saya cakap tadi dia hanya bukan tak boleh, dia minta pengesahan penjelasan sedun. Sebab itu sistem dalam kerajaan Negeri Sembilan. Kalau YB Labu nak persoalkan, dulu di kerajaan Negeri Terengganu bawah kerajaan PAS, kita nak bagi dividen feka dalam masjid pun tak bagi. Halau tepi pantai boleh pula. Yang berhormat saya Cuba jawab isu tu boleh. saya tak pernah jadi adun kat Terengganu dah. Tak, isu dah. Yang kita tengah cerita pasal Negeri Sembilan. Negeri Sembilan lah ni. Kita follow lah. Tak, awak pemangkan, terimalah keadaannya, ikut apa peraturan kerajaan Negeri Sembilan. Itu isu kalau dia. macam tu dalam sidang yang DUN ni, sidang DUN yang mulia ini, kolom YB di borang-borang di kawasan Pembangkang, jangan letak je penyelaras. Awak tu YB Pembangkang. YB Pembangkang. Saya tak bagi ruang lagi. Jadi Datuk Speaker, kalau tak boleh, borang tu di kawasan Pembangkang ni, jangan letak lagi. Letak penyelaras dalam kawasan Labu tak boleh. Saya cabar yang berhormat Sikamat ataupun daripada kerajaan, cakap dalam sidang DUN ni biar rakyat dengar, lain kali tak payahlah mereka datang di pejabat adun Pembangkang. Jadi kita boleh ambil kira lah, bermaksud di pihak kerajaan, diwakili oleh Jaran Padang bersetuju. Adun-adun kerajaan ni tak boleh tanda tangan borang. Datuk yang di-Pertua, seterusnya, saya nak tahun 2026 telah diisyaratkan sebagai tahun melawat Negeri Sembilan. 1 detik penting untuk mengangkat martabat negeri, merancangkan ekonomi pelancongan dan menunjukkan kepada seluruh negara bahawa Negeri Sembilan bukan sekadar persinggahan tetapi destinasi. Namun persoalannya kali ini, kalau ini tahun yang penting, kenapa laluan masuk ke Negeri Sembilan masih kosong, sunyi dan tak berwajah? Di mana mercu tanda kita? Di mana papan tanda megah yang mengalu-alukan pelawat? Di mana identiti negeri yang sepatutnya berdiri tegak di sepadan memaklumkan kepada sesiapa yang masuk, selamat datang. Ini tahun melawat Negeri Sembilan pada tahun 2026. Apa yang ada sekarang hanya jalan masuk yang kelihatan seperti laluan biasa. Seolah-olah negeri ini tidak bersedia, tidak bersemangat dan lebih malang tidak menghormati pengumuman besar yang dibuat oleh kerajaan negeri sendiri. Datuk yang di-Pertua Timbalan Speaker, tahun melawat Negeri Sembilan bukan slogan kosong. Ia strategi ekonomi, ia pelaburan masa depan. Ia peluang menarik pelabur, peniaga, pelancong dan meningkatkan imej negeri. Tetapi bagaimana dunia nak percaya kita serius kalau pintu masuk rumah kita pun tidak dijaga? Rumah yang menyambut tetamu dengan pagar terbiar, laman tak berlampu dan pintu tak berganti cat, adakah itu gambaran negeri yang bersedia menerima kunjungan? Kerajaan negeri harus menjawab, adakah tahun melawat Negeri Sembilan ini sekadar acara atau kertas atau agenda sebenar untuk rakyat? Kalau serius, tunjukkan keseriusan itu. Mercu canda bukan sekadar batu atau besi, ia simbol komitmen. Negeri lain pasang mercu tanda sebelum pengumuman pun dibuat. Kita pula tahun melawat sudah di depan mata. Muhammad, 2 minit lagi, Muhammad. Mercu tanda pun masih dalam perancangan. Ini bukan soal domestik, ini soal imej, maruah dan konfidensi kerajaan. Kalau tahun melawat Negeri Sembilan mahu biaya, biarlah dunia nampak kita benar bersedia. Bukan hanya melalui plan atas kertas, tapi dengan mercu tanda yang dilihat, disentuh dan dibanggakan sebagai pintu masuk ke negeri kita. Jangan sampai tahun melawat Negeri Sembilan dikenang bukan kerana kejayaannya, tetapi kerana pintu masuknya sendiri tidak pernah mencerminkan apa-apa. Yang saya cuba maksudkan kepada sini, kepada YB Exco, saya harap ada satu tindakan segera supaya nampaklah Negeri Sembilan ni daripada pintu masuknya, orang tahu
yang tahun 2026 ni adalah tahun melawat Negeri Sembilan. Jangan mereka masuk dan lalu begitu saja. Patutnya sejak awal lagi dah pasang. 2025 dan nak habis 2026. Kan daripada airport kebanyakan lalu bernilai, nanti lalu kawasan ada nilai tak singgah. Mereka tak tahu apa pun. Jadi saya rasa perkara-perkara sebegini sepatutnya dapat diselesaikan lebih awal, insya-Allah. Jadi Datuk Yang Berhormat Speaker, hari ini saya berdiri pada semua sahabat bukan nak bersilat kata, tetapi untuk menegakkan hak rakyat Negeri Sembilan. Hak sebagai adut pembangkang. Kalau tak boleh dapat, semua dapat sikit pun jadilah. Kalau dulu diulang-ulang, kalau boleh kita berhenti. Kita berhenti buat. Sebab kita berkhidmat untuk rakyat. Kan? Saya bukan nak berdebat, tapi bagi saya adalah satu tindakan yang tidak wajar. Kalau surat sokong... Ketua Bangkang, saya nak tambah sikit. Saya nak masa habis sikit. 1 minit. Saya nak penjelasan sikit lah tentang sain tadi tu. Sebab saya di pejabat tu, kalau JKM rakyat datang, dia suruh sain. Memang kami sain. Memang sampai hari ni pun ada minta sain. Nak sikit penjelasan, adakah sain kami ni tak laku? Kalau tidak, kalau tak laku, kalau pergi menyusahkan mereka, lebih baik pergi pada penyeras DUN. Itu benda yang inginkan penjelasan jugalah. Ya. Jadi itulah yang saya maksudkan, Datuk, hampir 2 tahun lebih jadi YB. Baru saya tahu tanda tangan saya tak boleh. Kan? Baru saya tahu tanda tangan tak boleh. Itu yang kita tanya kat Dewan Yang Mulia ini, inilah tempat yang kita boleh dapat jawapan. Kalau tak boleh, tak apa, bagi tahu. Senang kita nak jawab kepada kita punya pengundi, insya-Allah. Yang berhormat Datuk Speaker, rakyat tidak perlukan alasan, tidak perlukan borang yang sia-sia dan tidak perlukan simbolik kosong. Mereka perlukan tindakan nyata, bukan birokrasi politik. Jangan terlalu menafikan pembangkang. Jangan biarkan rakyat terus dibebani dengan prosedur berat sebelah. Hari ini saya tegaskan, jika kerajaan negeri gagal bertindak, rakyat tidak akan lupa. Sejarah akan mencatat siapa benar-benar berkhidmat untuk mereka dan siapa sekadar bermain politik. Rakyat Negeri Sembilan telah menunggu terlalu lama dan kami Adun Pembangkang akan terus berdiri memastikan hak mereka dipertahankan sepenuhnya. Yang berhormat Datuk Yang Timbalan Speaker, bukan kata manis, bukan janji kosong, dan tetapi suara rakyat yang tidak boleh dibungkam. Dan percayalah, kerajaan negeri akan sentiasa dipantau oleh rakyat. Setiap kertas, setiap borang, setiap tanda tangan dan setiap janji, insya-Allah. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.